Hari ni kita nak review satu Toyota Harrier Z Glider 2023. Mai kita tengok kereta ni. Okey, untuk eksterior kereta ni dia lebih kurang je dengan G-Spec. Cuma model ni dia main dengan rim 19. Untuk eksterior lagi dekat belakang kita dah boleh tahu. Untuk Z-Spec dia punya brake lampu panjang. Okey, kat sini. Okey, jom kita tengok kat dalam apa yang special 2023 ni. Okey. Untuk model 2023, dia main dengan full digital meter kat sini. Beza daripada model sebelum ni. Okey, untuk Z Glider lagi, model ni dia main sekali dengan digital meter, siap dengan touch panel untuk aircon. Okey, dia ada JBL dan model ni dia main sekali dengan DIM dan BSM kat situ. Okey, cuma untuk model Z Glider ni, seat dia panas ke, nak sejuk pun boleh kat sini. Okey, dia akan main sekali dengan panoramic magic roof. Okey, untuk magic roof ni dia tak boleh buka. Cuma dia boleh blur dan clear kat sini. Okey, untuk variant ni dia main two tone color, warna coklat dan warna hitam. Okey, yang mana berminat untuk nak cari model Harrier kat sini, boleh main terus ke ADZ Motors Sdn Bhd, showroom kami dekat Alor Start Kedah. Boleh juga hubungi saya 019 478 7838 Haikal ADZ Motor.